Saudara-saudari, malam ini saya sedar bahawa kita bukan saja berada dengan ribu-ribu orang yang ada di malam ini. Kita juga ditonton oleh jutaan rakyat Malaysia yang menonton mengikut televisyen juga. Saya nak sebut kepada sahabat-sahabat pimpinan di dalam Pakatan Harapan. Saudara-saudari, saya nak bagi ingatan seperti mana saya bagi ingatan kepada Datuk Seri Najib dahulu, bahawa berpuluh tahun kita menjadi pembangkang. Bila kita jadi kerajaan sekarang ini, baik di Putrajaya ataupun baik di negeri-negeri, kita tahu susah payah kita apabila kerajaan persekutuan yang dahulu tidak berlaku adil kepada kita. Sebab itu saya minta supaya rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan Pakatan Harapan supaya ingat, kita perlu sayang kepada pembangkang kerana mereka ada tugas untuk menjaga kita, saudara-saudari. Saya nak sampaikan maklumat kepada sahabat-sahabat yang di dalam Barisan Nasional dan di dalam PAS bahawa saudara-saudari ada tugas yang besar sebagai pembangkang untuk membantu memastikan hak dan kepentingan rakyat akan terus diangkat sampai bila-bila, saudara-saudari. Saya minta supaya TV3, RTM, Putusan dan semua media supaya berlaku adil kepada Pakatan Harapan, kepada Barisan Nasional, kepada PAS dan kepada semua yang nak angkat rakyat Malaysia. Saya minta last sekali saya minta supaya sahabat-sahabat yang di dalam Kerajaan Pakatan Harapan sedar bahawa setiap satu sen yang anda belanjakan itu adalah wang rakyat. Saya minta supaya sahabat-sahabat pimpinan dalam Pakatan